Kau ingat aku ni kau punya bahan rakaman ni? So, aku minta maaf sebab aku tahu aku banyak sidai korang. Aku rasa dah lebih 2 tahun sebenarnya sejak aku last post video. 2 tahun, setahun. Aku bukan saja-sajalah. Aku bukan saja sesidai, tapi aku memang pack gila lah. Banyak video yang aku record, tapi banyak video yang aku tak edit pun. Aku edit sikit tapi aku biar sepuluh jalan. Tapi jangan risau, untuk tahun 2026 ni aku memang akan continue update macam mana aku selalu update setiap hari Sabtu. Macam tu aku akan continue lah untuk 2026 ni. Jadi video hari ni aku beritahu dulu, tak ada apa-apa vlog pasal motor. Cuma aku lebih kepada video yapping lah. Aku nak jawab lah sedikit pertanyaan korang. Ada yang tanya pasal motor aku macam mana, dah jual ke apa, dah jadi kan. So kita jalan sikit lah. Macam tak menarik pula duduk saja. Untuk double R memang ada banyak progress lah. Dia memang ada banyak progress untuk double R. Jadi aku rasa untuk tahun ni memang video double R memang akan banyak keluar lah. Untuk korang yang minat double R, nak tengok apa yang aku buat. Tapi video double R ni dia luar daripada Nala. Asalnya lah, aku beritahu sikit lah. Asalnya aku plan nak buat macam Thai look, Thai punya style kan. Tengok gempak ke kan, melaju. Tapi aku fikir balik, dah ramai buat. Jadi kita cuba buat benda yang orang tak buat pun. Aku rasa video untuk double R ni memang akan terima kecaman lah. Tapi aku suka benda tu, aku memang nak kecaman. Korang relax kan. So untuk double R ni aku excited jugalah nak share kan. Lagi selain tu Itajet masih sama, tak ada apa-apa perubahan. Ada pun sikit lah aku tambah side mirror. Tak ada apa pun lah, nanti mungkin aku akan hantar video lah untuk walk around. Tapi motor tu pun banyak kali jatuh sebenarnya. Sebab aku tak tahu lah, mungkin handling motor tu lah aku rasa lah, dia macam tak ngam. Kemudian R25 pun tak ada apa-apa yang berubah. Selain tu, lepas tu aku ada nak tunjuk korang video pasal dia sebenarnya masih lagi dalam bidang aku. Tapi aku rasa dia dah macam lari. Bukan lari lah, konsep dia lari sikit lah. Tapi aku shock nak introduce kat orang. Sebab motor ni boleh kata motor legend. Brand yang masih bertahan sampai sekarang. Dia di antara brand Otai lah yang masih bertahan kat Malaysia. Motor ni kalau kau naik dia memang excited lah. Kau memang akan rasa macam aku naik motor ke, aku naik apa ni kan. Tapi rasa macam benda ni bukan normal kan. Dia macam once kau dah naik motor tu, kau rasa kau nak lagi tau. Benda ni kalau korang biasa main, aku tahu antara yang tengok video aku ni, diorang memang biasa main benda ni. Brand ni lah, bukan benda lah brand ni. Brand ni diorang memang biasa main, diorang pergi trip jauh-jauh. Nak tak nak nanti aku akan share lah video ni. Cuma video tu bukanlah aku review motor tu, tapi aku just introduce lah kat korang. Mana-mana yang tak kenal brand ni, betul lah aku minta maaf sangat lah. Aku ni banyak sidai korang sebenarnya. Sidai bukan sidai sikit, sidai yang lama juga tu kan. Aku pun sebenarnya suka nak bagi korang video, tapi masalahnya masa tu lah. Aku nak hantar video, aku nak share benda-benda best pasal motor ni kan. So korang tunggu video-video akan datang.